Macam ni, aku nak terus balik pergi sungai jap. Okay. Nak buat ni. Nak buat konten lah. Lepas tu dia ajak aku pergi mall. Weh, kau pandai-pandai pula kau. Aku yang bawa kau pergi mall. Kau jujur. Jujur, kau menipu kau. Flight kau RM1. Kau nak balik Sabah tu flight. Flight RM1. Tak. Flight RM1 kau pilih. Minyak wangi tu macam mana tadi? Minyak wangi tu kau bawa pergi mall kan? Kau tidak nak bawa kat sana kan? Tidak? Kau macam sebab. Okay. Kau ajak pergi mall tadi. Mall dululah. Tidak flight kau RM1. Dah Noah, tak kisah pasal mall tak mall. Cumanya berubah sikit lah. Tadi kau DC Ryan, aku pun dah terasa. Ya Allah, Jin, aku mana DC kau ya? Kau DC aku kan. Kau DC aku tadi. Bukan aku Masih turun. bila aku DC kau Engkau yang DC. turun. Aku okey je. Aku kalau nak tengok kawan-kawan dah jaya okey je. Tak ada masalah pun. Betul, Ryan. Masalahnya, aku tak DC kau. Kau yang turun. Tak. Engkau DC aku tadi. Kau tanyakan dia. Betul. Aku beritahu dia. Lepas tu Ryan cakap kat aku, engkau ada chat dia, betul tak? Ada call dia, tanya pasal invoice. Betul, kau dah start tanya pasal invoice. Lepas tu kau dah tak ada cakap terima kasih. Kau cakap okey belah gitu ke. Mana dia cakap terima kasih lah. Ryan cerita kat aku macam tu. Kau cakap okey, kau belah macam tu ke. Betul. Sebab tadi masa dia kata aku, kau nak ni ke bawa balik Jumaat ke? Tak apa lah, dia kata. Dia dah pandai hina-hina dah, dia kata. Dia kata aku tak apa lah, solat pun tetap buat dosa. Aku okey je. Astaghfirullahalazim, Muhammad. Kau cakap tadi invoice je. Lepas tu kau suruh aku contact ad. Betul kau, lepas kau cakap macam tu dekat Ryan, kau buat solat pun buat dosa. Lepas tu kau cakap kat Ryan, kau tengok aku, tak solat pun view 20k. Kau cakap macam tu kat Ryan. Aku cakap Astaghfirullahalazim. Aku sumpah aku tak ada cakap macam itu. Kau cakap tak? Alah. Lepas tu kau tahu ada cakap apa lagi kan dia? Dia kata tadi, aku saja nak bagi nampak kesian sikit. Aku katalah aku nak yatim masa introduction aku kat AI team. Dia cerita aku okey je. Aku tak ada masalah introduction ke apa. Abang ni tak sangka tu lah. Abang ni cakap tak sangka macam kita orang Ya pun dah. Allah, sumpah. Bongok lah korang ni. Tapi aku pun tak sangka kat abang ni. Aku pun tak sangka kat abang ni. Sekejap view 20,000 ni terus masuk ya. Sebelum ni tengok Noah kesian tu abang ni. Nak lawan dengan saya asyik kalah tu. Sekarang 20,000 abang ni dah masuk ya. Tak sangka kau. Tak dia Yen, kau jujur je lah. Mana ada aku cakap cerita. Aku tanya kau voice tu. Dah, tapi benda Dah. ni dah Ryan dah cakap sebelum benda. Aku nak cakap tak percaya ke sebab semalam kau dah buat aku sidai aku 30 minit. Dia sidang kau? Aku nak naik VC 30 minit. Wih, 30 minit dia sidang kau. Sebab apa? View 20,000. View waktu tu tak 20,000 lagi lah. Adalah 10,000, 8,000, 9,000 gitu lah. Ya Allah, kalau macam gitu mal kodok pun sebelum ni 40,000. Sekarang dia live view 2,000 je. Tak sangka kau pakai gitu kan. Macam tu je. Ya Allah, tak. Semalam memang tak perasan. Okeynya betul lah yang kau cakap kau nak masuk AI team, kau nak tarik kerap, lepas tu kau nak belah. Ya Allah, apa benda? Tak ada, aku tak cakap gitu pun. Tak sangka guys. Komen guys. Singkir Noah guys. Komen guys. Tak otak kau singkir. Guys, komen guys. Singkirkan Noah guys. Komen Alah, singkir Noah. bijaknya lah hidup dua ekor ni. Yen, kau jujur je Yen. Aku tak sedih cakap macam itu kan. Kau takkan aku fitnah kau sekarang, aku jujur je lah. Tak, aku cuma tanya je. Lepas tu aku cakap terima kasih. Sebab kau kata kau jauh. Kalau dekat boleh buat kan. Kau cakap macam itu kat aku. Bukan yang kau cakap kat aku. Tak apa lah, kau solat pun view kau tetap 5,000 lah. Betul. Aku tak solat Mana ada pun. aku? Mana ada aku cakap macam itu gila. Kau lupa. Kau lupa kan semalam kau dapat 20,000 kau duduk aku cakap apa? Kau nampak? Kau cakap kau nampak view aku? Ini view aku ni, view Ryan bawa tapak kaki aku sekarang. Aku atas daripada dia, 20,000 macam tu. Lepas tu kau cakap, kau tahu dia cakap apa tadi kan dia? Ya apa? Dia hina aku. Hina? Pasal aku lagi dia kata macam ni. Lepas ni Yen, kau jangan kau nak perasan. Bila orang tengok gambar, orang ajak kau. Lepas ni orang kedahulukan aku dulu. Dia kata dulu kan dia duk asyik kata aku macam bodyguard. Sekarang aku rasa bila aku keluarkan dia, aku akan lagi tinggi pada kan dia. Wih. Ya. Dia kata macam tu. Sumpah tak cakap macam gitu. Gentle lah Yen, kau ni buruk lah. Singkir guys, komen singkir. Tadi kan kau cakap macam tu. Tadi kan kau cakap yang nanti lepas ni kalau keluar kat mall, aku dah tak nampak macam bodyguard kan dia dah. Aku akan lebih berikan dia lah. Maksudnya orang akan ajak kau tengok gambar lagi berikan dia.
Ya Allah, aku tak boleh cakap macam gitu pun. Yen aku cakap lebih kurang lepas ni. Alhamdulillah aku ada orang ambil gambar ke. Mana ada kau cakap Mana ada Alhamdulillah. aku cakap Alhamdulillah. Alhamdulillah aku tak pernah sebut lah sekarang. Kau tak pernah sebut Alhamdulillah pun. Sumpah lah aku tak pernah sebut Alhamdulillah. Ya. Engkau stories pun tak tahu. Takkan Alhamdulillah kau tahu. Alhamdulillah tu aku tahulah. Stories je aku tak tahu. Kau ni... Jangan bukan-bukan Muhammad. Tak serius-serius. Yen, kau ni memang pantik kau tahu tak. Aku cakap sikit je kau lain pun. Lepas tu kau suruh aku cakap tanya Kanda buat voice tu. Tapi Kanda apa yang sedih, kau tahu dia dah delete nombor mak dia tau. Ui, serius lah? Noah dah delete nombor mak dia sekarang. Kau tahu tak belakang gambar phone dia ada gambar mak dia tau. Sebelum dia waktu hari first day tu, first day sebelum video kursi panas tu masuk, gambar dia elok kita orang boleh nampak. Lepas kursi panas terkeluar, nyanyian terkeluar, dia dah tutup gambar mak dengan dia. Oh ya? Dia dah tak elak aku, dia bukan delete, dia block sekali. Ya, aku tak takut lah ni benda ni. Uish, aku pening betul lah kau. Sumpah lah, mana di gambar tu ada jap aku tunjuk. Saya nak tunjuk. Oh jangan macam tu Noah. Aku tunjuk. Ri, pinjam handphone kau jap. Pinjam handphone kau jap. Tapi aku tak boleh cakap lebih-lebih lah kan dia. Nanti army Noah tegang aku macam mana. Betul lah, aku pun risau ni. Aku risau army Noah, budak-budak Noah ni serang kita ni. Aku dia letak gacip ayam kat keliling rumah aku Kang. Kanda, jap, aku tunjuk kat kau. Alamak. Alamak, kau dah delete kan? Sebelum ni aku baca dengan kau, Kanda aku dah pernah kena dah. Jangan perasan lah. Rina untuk Kanda je. Kau jangan sampai-sampai curi dia Macam mana curi dia siap kau. Ni. Macam mana nak buat ni ah? Tak boleh ambil gambar. Kau tekanlah foto tu. Sekejap. Macam tu, bukan tu. Mana ada tulis macam gini? Story full. Macam mana buat lah? Bila aku tekan je, message ni kan? Dia suruh aku buat. Ni keluar macam gini je. Tapi tak ada gambar. Ni dia keluar gini. Tu memori kau nak full lah tu. Kau kena pergi upgrade kat kedai. Kena pergi kedai. Kena pergi kedai. Tapi aku delete gambar dulu lah. Tak payah delete gambar. Kau tak delete gambar mak kau nampak tak? Orang dah dengar dah keburukan kau. Kau dah delete gambar mak kau. Aku dah delete gambar. Jangan delete gambar aku ni. Kau pergi kat delete dah nak ambil gambar tunjuk kat kau. Sekejap. Okay. Pakai slow feed tu. Ini dah hantar berapa pasal tu delete storage kat tu je. Ni aku dah buat dah ni. Ada je gambar Ya, baru buka. Baru buka kan? Kau baru tangkap gambar kan? Macam mana kalau boleh jumpa cepat sangat gambar tu? Kau baru tangkap akhirnya? Seluar aku tu. Ya, maksud kau baru terbalikkan gambar tu. Baru terbalikkan gambar tu. Macam tak kalau ada Astagfirullahalazim. tak kalau betul kalau tak baru je ambil baru je. Bukan. Tu gambar boboy waktu kecil tu. Asal kau ambil gambar boboy? Boboy siren. Tu gambar boboy siren. Asal kau ambil gambar dia tu? Kau letak kat belakang kat TV kau tu. Gambar aku lah gila. Mana dia gambar kau? Kau tengok tadi dalam tak ada gambar boboy siren tu. Time ni tak ada lagi. Nuasi tanggang. Bukan, ni time ni mana ada lagi. Lalat tak naik lagi kau tu. boleh tukar tak tinggal lagi. Kau boleh tukar nama kau, Nuah Sejarah kepada Nuah Tanggang apa ni. Ya Allah Muhammad. Kanda. Ginilah. Betul ni Nuah. Nama kau baru Nuah Si Tanggang. Dah settle. Ya Allah. Okey, gini. Aku tak ada pun cakap kat Ryan macam itu dan aku tak ada pun buat sidai kau semalam sebenarnya. Lepas tu orang jangan nak kata-kata gitu. Story full ke apa tu aku dah pandai dah. Nanti kau cakap dia. Ramai komen Nuah Si Tanggang. Ya Allah, tanggang ke? Habis lah, kau kena sumpah jadi batu apa ni. Boyka! Terima kasih Boyka. Ya Allah, murah rezeki. Ya Allah, terima kasih. Nampak? Kau bagi Rose pun dia tak pandang. Uish.